Okay, baru lepas drop si Fizo Umar, si Gagah Perkasa Superman. Sekarang kita tengok Diva Azwan Ali pula. Banyak benda dia bawa, banyak benda kita akan take off. Cik Azwan Ali! Ya. Kita di lokasi. Mari. Dah sampai. Bawa dah turun, dah buat sini buat apa? Okay, jom. Macam mana perasaan? Tak ada, pening sikit sebab lama sangat duduk dalam. Aku pun lama menunggu kat sini. Okay, jom. Okay, satu step. Satu step tu lah. Satu step kecil, satu step. Dengan beg dia, dengan kipas dia kan. Okay, sekejap ya. Sabar. Okay, macam mana perasaan? Sihat? Pening. Tipu tak tadi? Buka mata tak? Tolak sikit untuk bernafas. Tak, boleh buka. Okay. Lupa dah cakap, kita kena ambil semua barang awak. Sebab dia, bila boleh buat sendiri baru cool. Itu rule sesat kita. Barang awak akan dijaga. Awak jangan, tak perlu risau. Saya tahu barang awak mahal. Semua ada. Kipas tak boleh ada, cik. Maaf. Jangan risau. Awak boleh cari kipas kalau awak nak. Mic. Awak clear. Awak tak boleh menipu Kalau tiba-tiba ada barang awak boleh kena strike ya. Okay. Jom kita ke lokasi. Jalan. Pening sikit, jangan laju. Jangan pening bagi. Sabar. Okay, kita masuk. Kita masuk. Awak di sini. Macam mana sini? Apa tu? No line, please. Come. No cheating. No cheating. Okay. Slowly step. Slow step depan. Lubang apa? Tak ada. Rumput. Okay. Awak rasa apa ni? Awak kat mana? Jalan je. Jalan je, Azwan. Awak rasa awak kat mana? Batu. Okay. So macam mana perasaan? Apa taktik awak lawan Fizo Umar ni? Apa advantage Fizo yang ada? Apa advantage yang awak ada? Of course awak ada experience. Semangat je kot. Semangat adalah lebih daripada setengah yang kita perlukan untuk berjaya. Betul? Sana Okay. Step depan. Careful. Step depan. Rumput, batu. Lagi depan. Tahu mana dia bawa aku ni. Sekejap lagi awak kena tahu. Careful. Go down. Depan Apa ni? Jangan situ. Straight je. Okay, straight. Okay, straight. Jangan tengok. Nanti awak kena strike. Pusing. Okay, pusing. Kaki pusing. Okay, duduk situ, duduk. Tak payah. Duduk. Okay, duduk. Okay, selesa. Okay. The ball. Okay, sekarang giliran saya nak bercakap ya. Ya. Okay, saya akan explain rules. Awak akan diberi 1 jam setengah untuk habiskan tugasan dan sampai ke destinasi. Rule pertama, Charlie A, kamera A, okay? Itu kameraman awak. Lantaklah kameraman yang lain. Kameraman tu adalah tanggungjawab awak. Awak kena sentiasa ada dengan dia, awak kena sentiasa jaga dengan dia. Baik. Okay. Nombor 2, shooting. Awak tak boleh mengaku diri awak selebriti, ataupun kalau orang tahu awak shooting sebab ada kamera, awak kena ignore je. Okay, kalau orang tanya shooting ke, tak adalah, buat bodoh. Okay, macam tu. Tak boleh mengaku diri selebriti. Okay. Third, apa-apa yang awak dapat barang, macam awak jumpa atau awak gain money, apa saja, awak kena tunjuk ke lensa kamera. Sebab itu adalah sebagai bukti. Faham? Tanpa tu tak kira. Selain tu, awak tak boleh mencuri, awak tak boleh menipu, awak tak boleh buat benda-benda yang tak sepatutnya dan pakai telefon, semua tak boleh. Okay? Then, declaration of your intention. Maknanya kalau macam awak nak naik van ke, nak naik bas ke, awak tak ada duit ke apa semua, awak kena bagi tahu intention awak dan saya tak ada duit. Kalau diorang allow, baru awak boleh naik. Kalau awak tak boleh naik, lepas tu konon-kononnya, tak ada duit. Okay? So, lain daripada tu, kalau tersempat dengan orang Malaysia, awak tak boleh minta tolong diorang. Kalau diorang offer nak tolong, maaf, saya tak boleh ditolong. Okay? Setiap kesalahan, awak akan dapat strike. So jangan buat salah, jangan tipu because kita betul-betul observe kat sini. So you ada 1 jam setengah bermula
bila awak dengar air horn. Air horn tu apa? Okay? Once awak dengar benda tu, awak boleh buka mata awak. Saya ambil Apa tu? awak. Yang lain saya tinggalkan. Cincin boleh ya? Cincin pun tak boleh? Cincin pun enggak bisa. Berakhirlah riwayat aku sebagai diva. Divanya di dalam ini. Okay? Azwan Ali Diva, hey! Good luck! Yes. Celebrity, welcome to Sesat. Diva Azwan Ali. Nampak gentarnya di situ. Aku pula, walaupun lupa ambil barang fully, aku akan ambil barang semua orang di mana saja. Sekarang Fizo dah start, Azwan baru nak start. Kita betul-betul nak tengok macam mana. Welcome to Sesat. Buat apa kat sini? Oh.